Umumnya kita mengenali dabai Sarawak sebagai buah berwarna hitam keunguan. Namun hari ini saya ingin berkongsi satu penemuan yang sangat unik. Dabai yang berwarna merah kekuningan atau dikenali sebagai dabai pink oleh penjualnya. Persoalannya, adakah ini satu varieti baharu atau sekadar variasi semula jadi? Dabai, atau nama saintifiknya Canarium odontophyllum, merupakan buah ikonik dari Sarawak. Setakat ini, dalam pengetahuan kami, hanya dua varieti dabai yang didaftarkan secara rasmi oleh Jabatan Pertanian Malaysia, iaitu Laja dan Lulong. Sekiranya ada varieti lain, sila kongsikan dalam ruangan komen di bawah. Apa yang membezakan dabai ini ialah warnanya yang kemerahan dan seperti warna pink berbeza daripada warna hitam biasa. Perubahan warna buah seperti ini boleh berlaku disebabkan faktor genetik, mutasi semula jadi, atau pengaruh persekitaran seperti tanah dan nutrien. Dari segi saiz dan bentuk, dabai pink ini hampir sama dengan dabai biasa. Namun dari segi warna luaran, perbezaannya sangat jelas dan berpotensi menarik minat pasaran niche. Jika variasi dabai seperti ini dikaji dan diperbanyakkan secara vegetatif, ia berpotensi menjadi produk eksklusif. Seperti dabai biasa, buah ini perlu direndam dalam air suam sebelum dimakan. Dari segi rasa, teksturnya masih berlemak, namun ada sedikit perbezaan yang unik boleh dirasai. Selepas direndam dalam air suam selama beberapa minit, buah dabai kini telah berubah dengan ketara. Isinya menjadi lembut, kulitnya mudah terkopek dan teksturnya lebih berkrim. Pada tahap ini, dabai sudah sedia untuk dimakan, sama ada terus dinikmati, dicicah bersama garam, kicap, atau dijadikan lauk sampingan. Inilah cara tradisional yang menjadikan rasa dabai lebih enak dan mudah dinikmati. Buah dabai bukan sahaja unik, malah kaya dengan khasiat. Ia mengandungi lemak sihat yang membantu membekalkan tenaga dan menyokong kesihatan jantung. Dabai juga kaya dengan antioksidan yang berperanan melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas. Selain itu, kandungan seratnya membantu melancarkan sistem penghadaman dan memberi rasa kenyang lebih lama. Dengan mineral dan nutrien semula jadi, dabai sesuai dinikmati sebagai makanan tradisional yang berkhasiat dan menyumbang kepada pemakanan seimbang. Memandangkan dabai pink ini sangat istimewa, kita cuba menanamnya menggunakan biji benihnya. Proses ini bukan sekadar percubaan, tetapi satu usaha untuk mengekalkan keunikan varieti ini agar terus diwarisi dan dinikmati pada masa akan datang. Dari sebiji benih kecil, diharapkan akan tumbuh sepohon dabai yang menghasilkan buah dengan warna dan rasa yang sama istimewa.